Persoalannya, adakah Davy Jones dan Joy Boy merupakan orang yang sama? Ada beberapa aspek dari Joy Boy yang boleh dikatakan hampir sama dengan Davy Jones walaupun belum diklarifikasi Oda. Pertama, aku percaya Davy Jones mempunyai ambisi yang sama dengan Rox dan Peach, which is untuk menjadi raja di dunia. Dan tekad inilah yang dimaksudkan Rox yang menganggap dirinya sebagai pengikut Davy Jones ketika berhadapan dengan Imo untuk memberi peringatan kepada Imo yang sedar akan makna tersebut bahawa dia akan kembali dan merampas tahta dunia daripadanya. Di side Joy Boy, MF telah memohon maaf kepada Luffy yang dikiranya sebagai Joy Boy kerana tidak berjaya menjadikan Joy Boy sebagai raja. Kedua, Joy Boy dikatakan sebagai lanon pertama di planet biru, sedangkan Davy D. Jones diinspirasi dari watak legenda dunia nyata dengan nama yang sama, Davy Jones, yang juga merupakan seorang lanon. Namun begitu, aku percaya Davy Jones dan Joy Boy adalah dua entiti berbeza. Aku percaya mereka mencerminkan Blackbeard dan Luffy yang mempunyai bukan hanya prinsip, malah personaliti yang totally bertentangan antara satu sama lain. Namun begitu, keduanya menentang world government.